Pembayaran sumbangan tunai Rahmah STR fasa 1 bagi tahun 2026 akan mula disalurkan pada 20 Januari. Kementerian Keuangan memaklumkan penyaluran bantuan tunai berjumlah 1.1 bilion ringgit itu melibatkan 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas tiada pasangan. Bagi fasa pertama ini, penerima akan menerima bayaran tunai antara RM100 hingga RM500 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank, wang akan dikreditkan terus bermula tarikh berkenaan, manakala pembayaran tunai bagi yang tiada akaun boleh dituntut di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Tahun 2026 turut menyaksikan penyusunan semula struktur bantuan bagi mengurangkan beban kos sara hidup dengan lebih berkesan. Sumbangan asas Rahmah Sara kini dijadikan bantuan asas bulanan kepada lebih 8 juta rakyat, manakala STR kekal sebagai bantuan tambahan yang dibayar secara suku tahunan. Peruntukan keseluruhan bagi kedua-dua inisiatif ini berjumlah RM15 bilion kekal yang tertinggi dalam sejarah. Orang ramai turut diingatkan supaya berwaspada dengan pautan palsu dan hanya merujuk portal rasmi STR untuk sebarang maklumat lanjut.